Kalau perempuan pun apa masalah awak? Kantoi menumpang di rumah perempuan lain, dunia media sosial kembali bergegar dengan pendedahan sensasi kes curang seorang lelaki bernama Farouk. Dia didakwa kantoi, basah, sedang berdua-duaan dan menumpang teduh di kediaman wanita yang menjadi skandalnya. Sebaik sahaja diserang, dia tiba-tiba bertukar watak menjadi terpaling risau tentang anak demi menutup rasa malu. Bapa Ustaz, tetapi lindungi maksiat anak keadaan menjadi semakin panas apabila bapa kepada lelaki berkenaan turut muncul mempertahankan kesalahan anaknya. Walaupun didakwa memegang imej sebagai seorang ustaz, bapa mentua tersebut sanggup membutakan mata demi membela anak yang dayus. Tindakan berat sebelah itu ternyata mengundang amaran netizen yang menyifatkannya sebagai bapa mentua toksik. Bukti perbualan WhatsApp yang menjijikkan bagi menguatkan dakwaan, beberapa tangkapan skrin perbualan WhatsApp antara Farouk dan skandalnya turut disebarkan. Isi kandungan sembang tersebut sangat menjijikkan kerana penuh dengan unsur miang dan ayat berbaur lucah. Malah, mereka tanpa segan silu sempat berseloroh mahu memasang sistem kedap bunyi di dalam rumah tersebut. Saya perempuan. Oh, Ya, ada 3 orang perempuan dalam tu, bah. mana dia? Abah boleh pergi tengok rumah tu. Kalau perempuan pun apa masalah awak? Abah tak kisah. Kita orang dulu berdua pun abah kisah. Apa masalahnya? Tak ada kisah. Abang tak kisah. Abah tak kisah. Apa awak nak masuk privasi dia? Tak apa, saya panggil Jais. Awak panggil dah ayah awak? Dah. Dia Hai, mari. Assalamualaikum. Hilang hormat terhadap 2 beranak rentan daripada pendedahan berani ini, netizen mula melancarkan serangan kecaman bertubi-tubi di media sosial. Rata-rata menyifatkan tindakan 2 beranak tersebut sebagai satu penghinaan besar terhadap institusi kekeluargaan. Ramai yang berasa jelik melihat seorang bapa yang sanggup bersengkokol melindungi maksiat darah dagingnya sendiri. Pengajaran buat suami yang suka menggatal kes tular ini menjadi amaran keras bahawa sepandai-pandai menyimpan rahsia, akhirnya akan kantoi jua. Dalam era digital ini, segala bukti kecurangan boleh tersebar luas dan memusnahkan maruah dalam sekelip mata. Tiada lagi alasan atau lakonan meraih simpati yang mampu membersihkan semula nama baik yang telah hancur. Don't want. You came here. I don't care. Hello, Mak. Mak, Mira dekat sini, Mak. Kenapa dekat sini? And macam mana dia datang sini, Mak? Belah sekarang. Mak, anak dekat rumah, Mak. Dia tinggal macam tu je. Anak dengan mak, belah. Pede, não precisa falar. Ele pede na sua cabecinha. Anak ada dengan mak, belah. Tudo que você quer. Kau tak payah nak pretend that you care about Sania. Mak datang sini please. Não precisa chorar. Masuk air. You nak air mati ke? Ada tak kisah. You dah tak kisah air mati. You dah tak kisah air mati. Sure. Hey baby. Mwah.